Morning. Hari ketiga. Hari ni, Pitang Malang. Kita nak pergi makan cabut. Dia nak jalan tepi-tepi Langkawi tu. Pulau tahu. Semua dah siap-siap lah. Lah ni kami tunggu. Tunggu cekong buat buat. Jadi kita ambil ni motor apa tu kan kita pergi ambil gambar. Kau dah buat. Ya, yang lagi juga tengok-tengok fantastik ya. Morning. Kami dah sampai Port Tamalang. Ni kami punya kuda-kuda. Tegak dah. Ni dia tak nampak muka tu. Rehat dah ya. Panas itu. Ini keadaan tempat makan kita. Kita tak naik ke. Kita rendah-rendah dulu. Keadaan dia. Ni ada Mak Tam. Assalamualaikum. Okey. Apa khabar semua? Mak Tam boleh bagi tahu kau depa pemain ni Mak Tam. Kalau ada peluang, ada masa, ada cuti, datanglah ke Satun Tamalang. Tamalang. Tengah ada viral sekarang naik bot. Makan tabut lah. Makan tabut, makan seafood, tengok burung lang. Burung banyak. Langkawi. Kita eja Langkawi. Saya pergi ke Langkawi sejam. Jam. Duduk tabut 2 jam boleh sampai Belakang tu Pulaman. Belakang tu Pulaman. Pulaman, lepas tu Pulau Tikui. Ni bot kita. Hari ini juru bot adalah Wak akan membawa kita musim pulau. Wak akan membawa kita musim pulau. Hari ni juru pandu kita Wak nah. Ya. Cepat Wak nak jalan dah ni cepat. Siapa lambat tinggal. Siapa lambat tinggal nah. Siapa lambat tinggal nah. Ni bot nak jalan dah ni. Lai. Tadi kita turun Langkawi ya. Okey, motor tinggal dah. Masuk main blok. Apa sama tu? Motor naik belah tu. Dah. Datang boleh? Boleh ya. Atas ya. Wow.
Cabut ni. Perjalanan 2 jam. Ni kita punya mandu Belanjong kita Cerita sikit. Ni kita sekarang duduk kat Tamalang. Okey. Kita nak pergi Batu Kawan dalam 50 minit macam tu lah. 50 minit ah. Lagi tambah 10 minit kita sampai. Langkawi. Dah kita bawa khabar ni. Kita ingin pergi betul. Ya, hari selamat kalau. Dekat mai tami tak apa. Dekat ni je. Belum. Takkan nak makan dah. Makan. Tak ya. Kita duduk tengah sini je dah makan. Besar. Aku nak makan dah. Ibu dah makan dah. Kita minum dulu. Dah minum dulu. Datang bawa anak. Bawa adik goreng. Oi. Pikir tu nak ingat bro. No, bro. Raja. Dosa. Mana-mana raja. WhatsApp lah. Jadi tadi kita tengok sebelum saya nak WhatsApp, kita nampak dia tak banyak ekor kan. Dia elok saya WhatsApp tu. Ada apa tu? Tu. Dia tak sama dengan anak merah tu. Ketua dia pun, ketua dia pun. Jadi dia besar lagi, hitam lagi, kalau dia apa? Kalau dia pun tak sama. Dia orang kata satu pulau satu pasang aja dia ada. Tu sekong tu. Dia tak banyak ramai sementara anak merah kita tengok tu. Jadi satu pulau satu pasang. Apabila dia beranak, anak dia ada besar, dia besar apa semua nak kena cari tempat lain duduk. Mereka tak boleh duduk sekali 3 pasang 2 pasang tak boleh. Tak betul pukul biu. Oh tu. Dia tak sama, dia besar lagi, kalau pun tak sama. Dia handsome lagi, dia besar lagi. Dia orang kata satu pulau satu pasang. Jadi kawasan kita duduk lah ni, dia orang kata tempat menjadikan aktiviti naik bot sampai suku tengoklah kampung nelayan Tambat lah. Dia orang kata start mula buat sampai lah ni dekat 13 tahun.
Kalau kita nak dapat WhatsApp group, buat MOU apa semua ada ni kan, dekat 13 tahun. Bukan senang pun, nak senang dia kata kalau nak boleh WhatsApp, kalau mereka nak tahu cara kita nak panggil dia keluar macam mana kan. Memang kita kena pakai masa. Pasal burung ni bukan kata nak kita kena ajak keluar kan? dari kecil. Burung duduk hutan. Macam mana kita nak ajak, nak training, nak bagi dia tahu cara kita nak panggil dia keluar tu. Yang penting orang kena minat, hati kena tunjuk semua. Masa kena panjang. 3-4 tahun baru ada 2-3-4 ekor. Jadi bukan kata kita belah dari kecil dah. Jadi kata burung tempatan, kita training dan cari training sampai orang kampung kata gila. Orang zaman ni semua gila. Gila. Saya nak cerita start dari mula buat sampai lah ni, sehari kira cerita tak habis. Orang kata gila, buat apa, pergi masa, tinggal kerja. Orang kat rumah boleh berpisah dengan saya. Dia kata saya gila, sehari-hari saya nak duduk tempat ni, sehari sejam, 2 jam, sejam, 2 jam. Sampai 2-3 tahun macam mana orang tak kata gila sebab tak dapat split 100 sen, tak dapat. Keluar aja. Duit minyak pun masa kita kerja. Orang nak dapat macam ni. Kan orang kata gila buat apa, pergi masa saja siapa nak duduk tengok. Orang kat sini memang ada dapat tengok kita besar. Kan? Tapi dalam dunia kita ni tempat-tempat mana dia bukan sama pun. Jadi kita berfikir tak sama orang. Jadi kata apa nak kata gila tak apa. Projek ni tak dapat jadi tak apa. Apabila dapat jadi memang dia kata apa selama-lamanya. Jadi kita jaga dia, tak ada kacau dia. Dia apa beranak pinak penuh. Dulu tak banyak macam ni. Ni memang kata dalam 20 sen, 25 sen tak lagi pasal lah ni dia aduk nerah. Jadi dia setahun sekali dia telung. Lagi saya bawa tengok sarang dia. Sarang dia tengah aduk nerah. Dia tiap tahun dalam tahun tu memang sampai time dia nak kena bertelur. Musim timur dalam hujung tahun dia nak kena bertelur. Dia nak mengeram satu sarang lebih. Lagi sekali kita kamera. Kamera 1. Raja. Nanti minta satu lagi. Saya nak Kita lah kat mana sekarang? Kamera 1. Mana-mana Raja. Macam dosa. siapa boleh main sini. Tak ada ranjau dah. Boleh main sini lagi ya. Dia pantau. Memang semua kali belah ni. Gaji saja. Kali. Background ni. Okey, kita ambil video. Bagi ada background ni. Okey. Kita dah sampai.
2, 3. Cerai tengok ni, 3 100 baht ni. Ya, tu tengok. Saya kecil-kecil sini. Saya pilih kecil-kecil. Ah ni kuih ni atas tu. Kuih gunting, kuih gunting. Ni atas tengok. Ikan kering. Ikan kacang ni. Hatimu cuma aku. Jika benar ku serahkan jiwa ragaku. Seiringan kita bersama, susah senang kita berdua. Hanyalah dikau yang ku cinta, bulan bintang, laut biru, saksi cintaku padamu. Kedai aku. Kau nak main? Ni. Cedok dah, tu cedok. Dia nak main. Senyum je lah. Tak ada untung, tak ada untung. Kerja buat kerja dah. Ya, mak kerja dah. Tokyo jalan. Di sinilah last station kami. Selalunya bila kami masuk Thailand ni last station. Ada adik tak ni? Jumpa Cik Suraya. Ah, Suraya pulut ayam. last station lah. Habis tang ni tak ada dah keluar Tang ni kata dia bike belen ada apa mau habis tang ni Ini nak gerak dah. Ya, kata kami nak gerak menuju border.
dah keluar dari Thailand. Then kita buang minyak. Terus stesen seterusnya kita ke tu Sungai Dua. Kita solat dulu. Okay, last point ni dah. Dah balik trail lagi, okay. Okay. Okey lah. Duduk ibu. Dah boleh tu. Ibunya tadi. Oh kan ibu duduk gantung kan. Oh, kami duduk belakang nampak kan? Okey. Ni dah happy duduk ibu. Masjid koyak. Kan ibu order dua. Satu tebal. Duduk. Oh.